Kedai ayam gepuk kriuk ni dia bawah jambatan, bawah jalan tau. Tengok ni. Oh, rare kan. Macam dekat Jakarta lah vibe-vibe dia. Okay, jom guys. Okay, ni bawah jambatan. Jom kita tengok. Ini beratur. Please come to the counter. 851. Tu kicap dia guys. Kicap. Banyak dia tahu. Lorong tahu. Okay, tu menu dia guys. Menu. Set A. Set B. Dia ada siakap. Siakap tu menarik lah. Okay. Sampai dia boleh mix. Siakap ceko RM14. Set siakap RM16. A B C Okay, kita dah berjaya beli. So ni total 2. Siakap 1, ayam biasa 1, teh ais. So dia pakai nombor, sistem nombor. Nombor berapa? Nombor dia ni kot 8 6. Yang ni kot, nanti dia panggil this one. Okay guys, ini kedabak teh ais dia. Tengok ais. Okay, nombor kita guys sudah tiba. Excuse me. Oh, wait. Bagi apa lagi? Ini bos siakap. Apa? Ini dia guys. Kicap sini eh? Kicap. Okay, kicap dia macam McD. Cocok. Okay, ni saya punya ayam goreng. Ni siakap. Okay. So, set B ni dia ada tempe and tahu ayam. Tengok sikit ayam dia. Oh, lembut. Panas. Sikit. Betul? Pedas dia tak pedas juga. Ke you dapat yang kacang, bahagian kacang banyak. Tapi tak ada pedas yang macam regular.
khas dia siakap. Ni siakap guys. Okay guys, sikit lagi nak habis. Portion dia agak banyak lah. Sebenarnya kalau orang tak makan banyak, boleh order satu je share. Cakap dia pun besar jugalah untuk makan seorang. So boleh share. Siapa tak makan banyak boleh share. Oh, sikit lagi. Okay guys, tu je vlog kali ni. Ayam gepuk kriuk tu nice lah. Oh, lighting best. Portion dia besar gila. Boleh tambah nasi. Harga dia boleh tahan lah. Sedap. Sambal dia tak pedas sangat. Ayam dia lembut. Although dia punya siakap boleh crispy sikit lagi. So korang kena datang. Ayam gepuk kriuk. Dia ada banyak branch. Okay. Jumpa kat next video.